Orang yang pandai urus kewangan bukanlah orang yang pandai matematik, tetapi orang yang pandai urus emosi. Kita semua tahu yang simpan itu lebih penting daripada berbelanja. Sebab apa? Dengan simpanan kita boleh survive pada waktu-waktu kecemasan. Contoh yang baru-baru ni berlaku adalah dekat COVID-19. Berapa ramai orang yang dibuang kerja tapi tak ada simpanan and tak boleh nak survive. Jadi orang yang paling pandai urus emosi adalah orang yang paling pandai urus kewangan adalah orang yang pandai urus emosi. Bila dia nak berbelanja, bila dia nak simpan, dia tahu. Salah satu cara untuk kita membuat tabungan tanpa memikirkan emosi kita adalah dengan kita buat tabungan simpanan emas. Emas hanyalah satu alat kewangan daripada banyak alat kewangan. Tetapi dengan emas, kewangan kita boleh bertambah lebih baik. Daripada orang tak boleh menyimpan, sekarang dah boleh menyimpan. Dengan kaedah akaun emas gap dekat Public Gold, kita dah boleh simpan emas serendah RM100. Akaun emas gap ni boleh dimiliki oleh semua lapisan masyarakat. Kalau anda ingin mulakan tabungan simpanan emas, anda boleh refer pin video ataupun klik link di bio untuk saya bantu anda dengan sebaiknya.